Baiklah, kita kembali bersama dalam podcast Keluar Baris. Selepas bersara tu, apa yang mendorong Datuk untuk menceburi bidang keusahawanan ini? Yang mendorong saya dalam bidang usahawan ni actually pergaulan saya dengan rakan-rakan saya, semua saya yang civilian. Jadi pergaulan dalam tentera tu, we got very big platform. Memang ramai kita, sahabat-sahabat kita ramai. Jadi bila saya keluar jumpa sahabat-sahabat civilian saya, mereka banyakkan cakap pasal bisnes, cakap pasal usahawan, bisnes. So daripada situ saya cuba belajar basic about business, to acknowledge, kadang-kadang buat part time dengan sahabat-sahabat di luar tu. Saya nampak perjalanan kewangan tu, it's very interesting. Jadi daripada situ, selepas saya bersara, saya tiba untuk jadi seorang usahawan. Daripada situlah? Daripada situ saya, sahabat-sahabat saya, ialah kawan-kawan yang mendorong diri Datuk. Inspirasi, tengok yang ada yang berjaya. So kami pun tak mau ketinggalan. Sedangkan kami ada pengalaman dalam tentera, disiplin lah, on time lah, apa semua. Jadi apa guna kalau kita ada so much of talent dalam tentera dan kita tak boleh gunakan dalam civilian life. So itulah mendorong saya untuk menjadikan seorang usahawan. Itulah yang membuatkan Datuk berminat untuk meneruskan perniagaan ni. Dan kata orang, tentera ni bila dia nak menukar, bila dia bersara, dia nak tukar diri dia ke awam, memang susah sikit. Jadi mungkin apakah cabaran-cabaran yang Datuk lalui untuk menukarkan diri Datuk daripada seorang tentera ke awam ini? Soalan kan sahabat-sahabat saya semua, bila bersara dah agak not sure hala tuju mereka. Sebab pergaulan kita dalam tentera, it's a very big family. Jadi kami we attached to each other. Masa keluar baris pun keluar baris, masa keluar baris pun kita keluar sekali. Lepas tu selepas dah keluar baris, maksud masih lagi bersama, masih lagi WhatsApp group lah, masih lagi menziarahi sahabat apa semua. Tapi come to achievement, gerak ke hadapan, kebanyakan macam kata okay lah, sorry, kita balik kampung lah, dah ada tanah kat situ lah, stuff. So bagi saya, kita kena maju ke hadapan. Walaupun kita dah besar, kita kena mengukur. Okey, yes, pencapaian terbesar saya sebagai entrepreneur ialah bila saya telah berjaya target saya dan juga membantu sahabat-sahabat saya untuk berjaya sekali. Dengan saya, bermaksud saya ada lebih kurang dalam 8 ke 9 entrepreneur yang telah berjaya bersama saya. Wow, ramai. Jadi bermaksud saya, dan daripada 8 ke 10 entrepreneur tu, tambahan daripada dia punya downliner, kebanyakan daripada darat, udara dan miri. Maksud kita telah dirikan satu platform untuk civilian life. Dalam civilian life kita telah dirikan satu platform yang agak besar dan berjaya membantu banyak veteran untuk better life. Maknanya yang berjaya tu, adakah mereka juga melakukan perniagaan yang sama macam Datuk ataupun ada berbeza-beza perniagaan? Okey, perniagaan yang saya bantu ada yang sama seperti saya dalam bidang keselamatan dan juga yang memerlukan bantuan nasihat untuk mendirikan bisnes yang lain sebagai cleaning services. Juga seorang tu jual kelapa daripada kampung stuff. So yang tu masa dia susah tu, dia perlukan dana. So dia jumpa sahabat saya bawa dia ke saya. Jadi kita sepatutnya buat joint venture, business stuff. Bila saya dapat tahu dia ni bekas tentera, so saya terus hulurkan dana untuk dia uruskan niaga. Hari ini dia adalah seorang yang agak berjaya.